Assalamualaikum, saya Maslina binti Atan dari Senai Johor, berumur 44 tahun. Okey, akak kongsikan di sini. Sebelum ni muka akak oily lah, maksudnya berminyak tau. Maksudnya kalau kita kalau macam cepat berminyak lah, walaupun kita pakai sebelum produk ni, sebelum saya pakai Zafisha, saya ada produk lain, still nampak berminyak. Jadi selepas saya diperkenalkan oleh cousin saya untuk pakai produk Zafisha ni, selama yang saya pakai 2 tahun ni, nampaklah perubahan. Maksudnya kulit saya stabil lah, maksudnya tak berminyak dan tak kering. Pasal kita dah berumur, jadi macam wanita selalunya akan menjaga kualiti yang especially muka kan, pasal dia memang penampilan yang ke depan. Jadi jeragat pun ada juga. Bila saya nampak macam alamak, berumur tapi macam dah nampak kulit ni tak berapa tegang, jeragat pun dah mula timbul. Jadi macam mula risau lepas tu bila dikenalkan, mula pakai rasa macam boleh ke tak, pasal saya memang kulit sensitif kulit sensitif yang berminyak kan. Lagi kata kalau berminyak nanti lagi nampak cepat tu ke apa macam tu. So bila pakai Zafisha ni, dia memang agak macam lambat sikit dia punya tidak balas tu. Mungkin kerana muka saya berminyak yang agak kuat juga, dan jeragat yang ada agak tebal, so mungkin lambat sikit. Tapi bila saya konsisten pakai Zafisha ni, produk Zafisha ni, alhamdulillah kulit saya stabil, maksudnya tak berminyak sangat dan tak terlalu kering sangat, dan jeragat pun makin pudar. Okey, macam satu saya share foundation untuk Zafisha. Saya pakai foundation 01. Foundation dia kan, maksudnya bila saya pakai foundation Zafisha tu, tak payah pakai bedak. Itu yang bagusnya. Maksudnya kita punya masa pun kat situ dah maksudnya dah tak payah ambil masa yang lama untuk make up lah. Biasalah mak-mak ni kan, mak-mak ni dah make up ni macam kalau boleh yang fast saja, yang senang, yang ringkas, tapi mantap. So akak gunakan cleanser macam biasa, lepas tu foundation, dia punya moisturizer, then foundation. Foundation dia memang terbaik lah, because kita dah tak payah bedak. Dah pakai foundation sikit-sikit, katakan dah nampak. Paling besar yang akak nampak itulah yang akak ulang, akak cakap tadi, jeragat yang ada agak sebelum ni agak tebal juga, tapi sekarang dah makin pudar. Lagi satu, kulit pun tak ada dah berminyak sangat, dan kering pun tak. Maksudnya akak memang sesuai lah pakai dengan produk Zafisha selama 2 tahun lebih ni. Memang ada. Sebelum ni mungkin agak macam pudar pun dia macam tak ceria tau. Bila kita pakai kan, kita nak nampak macam shiny, ceria kan. Bila orang tegur, kita pun rasa lebih confident. Ada juga cousin, office mate kan, dia kata, pakai produk apa kenapa dah macam okey tak? Produk apa pakai, kenapa macam glow sangat kan, macam cerah kan. Pakai Zafisha, pakai ni je, pakai foundation ni je dah okey. Pasal apa? Foundation ni dah tak pakai bedak. Foundation dia je dah terus nampak macam kita dah dah cantik lah macam tu. Yang ramai tegur perubahan muka kulit akak, kebanyakannya daripada rakan-rakan sekerja, jiran tetangga pun ada juga yang tegur. Mungkin dia nampak kan, dia nampak masa kita keluar masuk pergi kerja kan, mungkin dia nampak perubahan mungkin kelainan dia nampak walaupun dia jauh. Lepas tu weekend bila berjumpa, nampak lain pakai produk apa kenapa macam bukan putih, dia kata macam nampak muka segar, fresh tau. So itu salah satu, bila orang tegur, bila orang dah macam feedback yang muka kita, perubahan kita kan, so kita macam confident. Kadang-kadang bila kita penampilan kita, orang tegur, orang puji, cari tak langsung kita punya confident untuk melakukan kerja harian lebih smooth lah, dengan penuh keyakinan. Okey, yang buat masa sekarang akak akan menggunakannya setiap hari. Bermaksud selepas mandi, nak keluar rumah, even duduk rumah pun, setiap pagi akak akan menggunakan foundation tu lah.
dan malam pun akan menggunakan juga. Memang foundation tu memang tak pernah, orang kata tak pernah miss. Tak pernah miss. Semasa di tempat kerja, di office, ada juga rakan-rakan yang tegur kan, perubahan kulit. So ada juga recommend kat dia, recommend, dan diorang gunakan juga. Ada yang sesuai, ada yang tak sesuai jugalah menggunakan. Wakil cantik tu itu bonus lah kalau orang cakap kan. So yang selalu perubahan, diorang kata muka lebih segar dan jeragat yang sebelum ni makin pudar. Itulah perubahannya. Okey, akak boleh kasih 10 walaupun akak tak menggunakan sepenuhnya produknya, cuma akak gunakan basic, kerana bila akak menggunakan produk Zafisha ni selama 2 tahun lebih, 2 tahun setengah, perubahan yang ada pada akak, maksudnya teguran yang orang bagi pada akak, jadi cara tak langsung membuatkan kita keyakinan untuk membuat sesuatu kerja dalam bidang pekerjaan ataupun bidang apa juga kita gunakan. Maksudnya selepas kita menggunakan produk Zafisha tu, orang tegur, kita lebih keyakinan. Pesanan saya pasal kita sekarang, saya rasa jangan takut. Kita cuba. Pasal saya rasa produk Zafisha ni takkan mungkin akan merosakkan ke, ataupun walaupun kita macam was-was ke apa, tapi saya garanti produk Zafisha boleh merubahkan masalah seperti yang contoh seperti saya hadapi jeragat kan. Dia boleh memudahkan. Walaupun tak sepenuhnya, tapi dia mengurangkan dan lama-lama makin pudar. So saya rasa tak salah kalau siapa macam kaum mak-mak macam saya, tak salah untuk mencuba Zafisha. Pasal Zafisha pada saya produk yang terbaik buat masa ni, yang saya kenali lah. Terima kasih Zafisha kerana ubah kehidupan saya.